baju Melayu. Ada collar Cheongsam, collar untuk 1,5 inci, collar 1 inci suku. Ni kejadian-kejadian dia lah. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, ni adalah pembaris terbaru daripada Skuci. Ni pembaris yang baru sampai. Okey, sekarang ni pembaris yang baru ni kita dah buat penambahbaikan lah berbanding dengan pembaris yang lama. Dan sama saja, cuma kita dah upgrade sedikit. Antaranya kita dah letak dia punya label dekat sini. Okey, untuk pembaris lama kita tak ada label. Contoh kita ada lubang leher, lengkung poket kat sini. Sini kita letak label. Yang dulu kita tak ada label. Okey, kita letak label supaya memudahkan lagi anda semua menggunakan pembaris ni lah. Selain daripada buku manual yang kita boleh sediakan, kita letak juga label kat sini. Dan kita upgrade juga untuk pembaris ni, dia antaranya dekat bahagian sini kalau berbanding dengan yang lama. Sebab yang lama sini dengan sini dia sama, dia punya lengkung collar. Tapi yang ni kita buat dua lengkung collar. Satu lengkung collar yang agak melengkung, dan yang ni untuk yang kecil punya lengkung collar yang kecil. Selalunya kita akan guna untuk baju Melayu dekat sini lah, yang tinggi collar 1 inci suku tu, pakai yang ni, dia memang cantik kan. Dan kita juga buat lengkung poket dan kita adjust sedikit dekat bahagian sini. Kalau nampak dekat sini kita ada collar untuk baju Melayu. Ni perbandingan yang lama dengan yang baru. Okay, ni yang lama, ni yang baru. Kalau kita tengok yang baru ni dia akan nampak macam ni sikit. Nampak tak? So yang ni kita adjust untuk lubang untuk collar baju Melayu. Dan juga dekat sini kita buat untuk lengkung collar untuk baju Melayu. Dia nampak lebih cantik. Tak perlu lagi lah kita pakai duit 50 sen, 20 sen untuk jadikan lengkung ni. Okey, jom saya tunjukkan contoh dia. Okey, ni contoh dia. Kita menggunakan pembaris Master Tailor yang terbaru ni. Okey, kalau yang belum ada lagi anda boleh dapatkan pembaris ni. Okey, kalau anda tengok dekat sini, ini adalah hasil-hasil kejadian menggunakan pembaris yang terbaru. Kalau kita tengok dekat sini, lengkung ni dia lagi cantik. Lengkung, nampak? Lengkung ni, so lengkung lubang leher depan ni kita dah lengkungkan sedikit dan dia punya bentuk dia akan lagi cantik. Jadi bila anda buat, nanti baju anda dia akan nampak lebih bulat. Ini bahagian belakang lah, bahagian belakang sama saja dengan yang lama. Dan yang ni kita dah buat untuk fly untuk seluar baju Melayu. Okey, untuk fly ni kita akan guna dekat sini, kita dah beritahu ada fly seluar, just kita letak saja macam ni. Jadi anda memudahkan anda lah untuk buat fly ni. Dia memang cantik, bentuk dia memang cantik. Anda just tinggal potong dan jahit saja. Dia punya bentuk memang akan nampak macam ni. Ini untuk kegunaan poket. Okey, untuk kegunaan poket selalunya ada masalah untuk poket ni, lengkung poket kan. Tapi kita dah letak kat sini lengkung poket. Jadi bila kita letak macam ni dia akan nampak lebih cantik. Nampak tak? Ni lengkung poket. Dan sini juga saya akan tunjukkan juga macam mana kita lukis collar baju Melayu. Ada collar Cheongsam, collar untuk 1,5 inci, collar 1 inci suku. Ni kejadian-kejadian dia lah. Okey, kita just letak macam ni. Nampak tak? Dia punya lengkungan ni dia memang sangat cantik lah. Dia akan jadi macam ni, dia akan naik macam ni. Dan yang ni kita akan guna untuk contoh collar yang berketinggian 1,5 inci ni, kita akan pakai lubang collar kat sini lah, yang besar sikit ni. Sesuai lah dengan dia. So dia akan nampak bentuk dia cantik kat sini. Untuk yang kecil macam ni, 1 inci suku, collar baju Melayu biasa kita buat kan, cekak musang benda kan, baju Melayu. Kita akan pakai dekat bahagian sini yang saya cakap ni tadi. Dia akan nampak cantik kat sini. Nampak collar tu dia nampak lebih cantik. Bentuk dia akan nampak cantik lah bentuk dia. Dan ini adalah untuk bahagian leher Cheongsam. Okay, leher Cheongsam ni tak semestinya kita buat 1 inci suku, nak buat 1 inci pun boleh. Lengkung pun sama, dan kita menggunakan dekat bahagian lengkung poket ni, kita boleh jadikan dia leher Cheongsam macam ni. Nampak tak? So yang ni dia dah ada lurus and then dia lengkung saja. Memang sangat cantik lah. Jadi siapa yang belum mendapatkan pembaris Master Tailor, anda boleh dapatkan pembaris ni. Hanya satu, tak perlu yang lain. Alright?